Boleh ke sebenarnya kita berlari pada waktu malam? Ke sebenarnya bahaya untuk badan kita? Sebelum saya kongsikan boleh ataupun tidak, korang kena follow kita dulu geng. So geng, jom, jawapannya adalah boleh. Sebenarnya ramai runners yang suka berlari pada waktu malam sebab cuaca dia lebih sejuk dan badan kita kurang untuk cepat penat. Sebab tu sebenarnya banyak event-event running yang dibuat pada waktu malam. Contohnya seperti KLSC punya event ataupun Twin City punya run. Kedua-dua ni dibuat pada waktu malam. Tapi ada beberapa faktor yang korang kena jaga-jaga. Yang pertama adalah keselamatan. Pastikan korang ni berlari di tempat yang terang. Pakai reflective gear. Dan kalau boleh, korang larilah dengan kawan. Yang kedua, korang kena jaga waktu tidur. Kalau lari terlalu dekat dengan waktu tidur, badan mungkin masih aktif dan susah untuk korang tidur. Kesimpulannya, lari pada waktu malam ni boleh dibuat dan sebenarnya ramai runners yang buat larian pada waktu malam. Asalkan korang jaga keselamatan, korang jaga korang punya kesihatan dan korang buat larian yang betul. Confirm, night run ni adalah lebih seronok daripada lari pada waktu siang. Jadi kat sini, ada ke yang suka berlari pada waktu malam? Cuba komen kat bawah. Jadi yang mana-mana berminat untuk dapatkan surat running, korang boleh datang ke SMT Sport Quarter Terengganu atau membeli secara online.